Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam Mafakat Johor dan salam sayangi Gelang Patah. Sekali ialah kita telah pun mendapat surat daripada UMNO Pusat. Ini khusus kepada ketua-ketua cawangan, ketua-ketua sayap-sayap cawangan, bahawa kita diarah untuk mengadakan persidangan cawangan bermula daripada 17 Mac sehinggalah 30 April ini. Saya ulang balik, 17 Mac hingga 30 April ini. Jadi kepada lebih kurang 80 cawangan-cawangan yang sah untuk bersidang di dalam bahagian Gelang Patah ini, sebagai setiausaha bahagian, saya sangat-sangat berharap agar semua ketua-ketua cawangan agar laksanakan tanggungjawab ini, bersidanglah mengikut peraturan-peraturan yang telah ditetapkan. Selain daripada itu, saya juga mohon kerjasama setiap cawangan, berbincanglah dengan sayap-sayap cawangan, ketua pemuda cawangan, ketua wanita cawangan, ketua puteri cawangan, supaya tidak ada berlaku pertindihan tarikh. Kalau boleh, cawangan sayap perlulah bersidang dulu sebelum cawangan bersidang ataupun serentak, bagi memastikan tidak ada sayap-sayap yang tertinggal ke belakang, akhirnya kita mendatangkan masalah pada urus takbir kita. Jadi senarai nama ahli-ahli cawangan yang sah untuk hadir dalam masyarakat perwakilan cawangan nanti akan kita terima dalam tempoh seminggu ini lagi. Jadi selepas itu saya akan mengedarkan kepada ketua-ketua cawangan berserta dengan jadual persidangan yang kami tetapkan untuk cawangan-cawangan. Walaupun kami telah menetapkan jadual untuk cawangan bersidang ikut tarikh yang pihak urus sediakan, ketua cawangan ataupun ketua sayap-sayap masih boleh lagi untuk meminda tarikh ini mengikut kesesuaian setempat, tetapi kena rujuklah kami supaya dapat kami rekodkan, dapat kami menghantar wakil-wakil UMNO bahagian ke persidangan cawangan. Dan akhirnya saya mewakili ketua UMNO bahagian berharap agar semua ketua-ketua cawangan dapat menggunakan peluang dan kesempatan yang ada dalam persidangan cawangan untuk terus mendekati masyarakat, menerangkan kepada rakyat tentang isu-isu semasa, apatah lagi untuk menerangkan kepada ahli-ahli akar umbi bahawa UMNO di peringkat Gelang Patah ini sangat-sangat membantu masyarakat Sungai Melayu di dalam apa juga aspek kehidupan. Kalau memerlukan maklumat tentang bantuan-bantuan yang telah pun kita salurkan ke cawangan masing-masing ataupun yang akan kita salurkan, bolehlah datang ke urus dia untuk mendapatkan maklumat-maklumat yang detail supaya dalam persidangan UMNO cawangan nanti dapat saudara-saudara semua menerangkan kepada mereka. Itu saja untuk setakat ini, dan insya-Allah UMNO bahagian mengambil pendekatan untuk tempoh seterusnya akan terus memberikan khidmat yang baik kepada masyarakat demi merealisasikan slogan sayangi Gelang Patah. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.